Pertama, ucapan itu tidak sepatutnya bocor sebab kursus tertutup. Saya hadir selaku mewakili Pontian sebab kursus itu melibatkan bahagian Pontian, bahagian Paguh, bahagian Bentong dan bahagian Hulu Langat. 4 bahagian, 400 orang. Itu sebab saya hadir. Saya bukan ada nak komplot apa-apa ya. Datuk Zahid hadir kerana beliau adalah pengerusi Biro Latihan. Tan Sri Muhyiddin hadir kerana beliau mewakili Paguh. Jadi oleh kerana beliau timbalan Presiden, beliau diminta untuk merasmikan. Setahu saya, beliau berniat baik untuk memastikan supaya isu 1MDB diselesaikan segera. Tapi pada ketika yang sama, Perdana Menteri juga telah membuat kenyataan-kenyataan bahawa isu 1MDB akan diselesaikan segera. Jadi, jangan dilihat dari segi sudut negatif apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin itu. Saya ada daripada awal sehingga akhir dan saya mendengar dengan teliti. Ada panjang yang tidak dirakam. Oleh kerana itu, rumusannya tidak boleh hanya daripada 7 minit. Sebab beliau bercakap sejam lebih. Dekat 2 jam. Banyaklah perkara bukan ya? Tapi yang disebar 7 minit 14 saat ke apa. Beliau juga menyebut bahawa dia tiada hasrat untuk bertanding jawatan Presiden. Itu tak masuk dalam rakaman tu. Jadi orang mendengar 7 minit, lantas terus membuat rumusan yang macam-macam. Seolah-olah ada pergeseran antara peluru ini dijadikan peluru besar oleh pembangkang. Perkara yang dah berlaku, berlakulah. Tetapi untuk masa hadapan saya ingin menyebut bahawa dalam majlis itu juga Tan Sri Muhyiddin menyebut beliau tidak ada niat untuk berlawan jawatan Presiden.